Brothers, cuba kau bayangkan, kau tengah merompak ni. Tiba-tiba fighter UFC paling menakutkan datang dekat kau. Benda ni berlaku real tau. Di tahun 2021, fighter UFC yang memegang rekod knockout terbanyak iaitu Derrick Lewis baru je balik dari rutin workout dia. Tiba-tiba dia nampak seorang mamat ni yang cuba pecah masuk pintu depan kereta dia. Mamat yang dia nampak tu bernama Quinton Wright, seorang warga tempatan dari Houston, USA. Derrick Lewis tak duduk diam. Dia pergi terus kat kereta dia, dia bagi sebiji penumbuk dan lempar mamat tu ke tanah. Kemudian Derrick call polis dan perompak tu ditahan dan dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Kereta fighter UFC pula yang kau pergi rompak. Dah lah duit kau tak dapat, sakit pula yang dapat. Aduh.